Beri rumah percuma kepada minoriti, kenapa tidak majoriti? Demikian sindiran sinis seorang pemerhati terhadap motif sebenar Menteri DAP susulan pendedahan Ahli Parlimen Tasik Gelugur, Datuk Wan Saiful Wan Jan berhubung isu rumah percuma dibina kepada orang Cina. Pemerhati mempersoalkan ke mana perginya Ahli Parlimen Melayu yang tidak bersuara mengenai isu ini semasa pilihan raya umum PRU bagi menolak tindakan DAP ini. Susulan pendedahan itu juga, pemerhati cukup hairan di mana suaranya Ahli Parlimen Melayu mempersoalkan atau membantah perkara terbabit. Tegas pemerhati, jika perkara seperti ini tidak dijelaskan secara terbuka dan telus, tidak mustahil penolakan DAP 2.0 akan berulang semula seperti yang berlaku dalam pilihan raya negeri PRN Sabah lalu. Pemerhati memberi contoh sebelum ini DAP mencadangkan Kampung Baharu Cina sebagai tapak warisan UNESCO. Namun pendedahan terbaru Wan Saiful ini menimbulkan persoalan serius mengenai agenda sebenar DAP. Yang berhormat Menteri KPKT mengatakan bahawa kementerian beliau telah membina 19 buah rumah di Kampung Baharu Cina pada tahun 2025. Saya ingin bertanya, adakah benar bahawa semua 19 buah rumah ini dibina oleh Syarikat Perumahan Negara Berhad SPNB dan diberikan kepada penduduk Kampung Baharu Cina secara percuma tanpa keperluan membayar apa-apa disebabkan ada peruntukan sebanyak 1.5 juta ringgit daripada KPKT. Saya juga nak bertanya, adakah benar bahawa pada tahun 2026, tahun ini, akan ada lagi 20 unit rumah percuma yang juga diarahkan untuk dibina oleh SPNB dengan tujuan diberi percuma kepada hanya penduduk Kampung Baharu Cina. Kenapa rakyat lain, tak kira bangsa ni, yang tidak menetap di Kampung Baharu Cina, dianaktirikan dan terpaksa membayar kepada SPNB?